Okey, Datuk Puan dan Sudi. Tak ada sewa, aku sepak. Tapi kan soalan pertama saya, ada tak orang pernah lagakan Datuk Syazan dan Datuk Syed Wan? Kita tak mau cari musuh. Sorry. Kita tak nak cari musuh. Kan bang, kan. Tapi ada jugalah, adalah sikit insiden. Apa tu? Ada insiden masa program MasterChef dulu. MasterChef dulu, ni kalau buka memang barai. Ada sikit. Tahu. Program ada silap faham sikit lah. Saya rasa dia beri schedule. Bang, saya dah tolak. Sebab mungkin dia ingat saya berebut dengan anak dia masa tu. Dia tak tahu cerita. Mungkin Nazri balik cakap, Papa, Chef Sam ada. So, automatically dia ingat, sebab Nazri tu student saya dulu. Kat KDU. But I think Nazri is a very talented chef. Very talented. Masa dia student pun, tapi masa tu dia agak berat. Dia suka pergi gym, makan telur 10 biji sehari. Dia kentut padu. Nazri punya kentut satu KDU tahu. Yang ni nanti Chef Wan mengamuk. Okey,